Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review sebiji kereta Lamborghini. Aku rasa yang ni yang first time aku beli Lamborghini lah dan first time aku review Lamborghini dekat hampa. Okey. So untuk video kali ni aku nak review dekat hampa Lamborghini Centenario Roadster. Nak sebut pun terbelit-belit lidah. Okey. Untuk Lamborghini ni 16 tahun 2016 lah. Dia tulis kat sini 16 Lamborghini Centenario Roadster. Yang ni Roadster dia tak ada bumbung lah. Jom aku review dekat hampa Lamborghini ni. Ok gang, so hari ni aku nak review dekat hampa 16 Lamborghini Centenario Roadster. Yang ni kad-kad lama aku beritahu tak siap. Tapi dia punya variant colour ada banyak. Untuk tahun 2025 ni dia keluar colour kuning untuk Lamborghini Centenario Roadster ni lah. Dia masih ada keluaran lagi lah untuk tahun 2025 dengan 2026 macam ni. Okay, so yang ni aku nak review dulu dekat hampa kad lama. Dia punya tulisan hot wheel ni kecil. Lepas tu ada logo kat sini. Soft corner memang teruk lah. Kad dia macam kad belacan. Tu, owner asal letak harga RM40. Tapi aku dapat RM10 je. Okay. Soft corner rosak sini. Tak ada J-hook, cantik. Tak ada urat. Ini kad belakang tahun 2018. Dia dah belacan macam ni sebab kad dia lama 2018. Ni dah 2025 kan, berapa tahun dah. Okay, yang ni dia Hot Wheel dalam kategori Hot Wheel Exotic. Selalu kalau Hot Wheel Exotic ni apa boleh tengok Lamborghini, Ferrari, yang ada cop kat sini Hot Wheel Exotic. Yang ni kategori yang macam tu lah. So jom kita tengok dia punya detail kereta ni. Siapa nak beli color kuning ke, color lain pada color grey ni, aku letak link Shopee bawah ni, apa boleh dapat kat situ lah. Detail dia cantik untuk kereta lama, lampu ada, logo Lamborghini ada, detail bumper, sport rim, lampu belakang ada nampak tu. Ni merah cantik detail dia, walaupun kecil, lampu dia pun still buat. Bumbu atas pun ada, detail nampak lah, kecil dia cantik. Aku rasa nanti aku nak beli warna kuning pula. Warna kuning tu ramai agak cari kan. Aku minat juga Lamborghini ni. Aku buat first collection aku lah. Sebab aku dah start macam nak ke arah minat kereta macam exotic ni lah. Macam McLaren, Ferrari aku cuma ada yang F40 lah dengan FS90. Yang ni aku nak buat collection juga untuk Lamborghini ni. Okay, so aku zoom sikit aku boleh tengok. Dia punya body macam white body juga. Tapi tak, kat sini white body yang buat. Kat sini macam kecil je. Cuma lemah dia tak ada side mirror. Kat sini ada side mirror. Yang ni tak ada side mirror. Yang lain detail overall bagi aku cantik dah macam ni. Okay, sebab yang ni murah. Alright. So siapa nak beli Lamborghini ni, aku letak link Shopee kat sini. Macam-macam color pun boleh pilih kat situ lah. Alright. So jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye. Assalamualaikum. Mana Ca pagi ni.